kipas kita serendah RM88 tau. Apa dia? Harga dia baru RM88. Sis lah influencer tu kan? Betul? Okey, sebelum sis nak shoot, nak rekod, kita dekat Alat Dapur ni tengah buat Ramadan and Sales Raya. Sampai 80% tau potongan. Tunjukkan saya barang-barang yang saya nak shoot tu. Okey. Boleh. Kalau sis buat video nanti sis, kita dekat sini kipas kita serendah RM88 tau. Sis wajib bagi tahulah dekat follower sis, harga kipas KDK 60 inci, harga dia RM159. Paling murah ni. Untuk surface downlight ni, lampu yang bawah ni, bawah harga RM10 je sis. Banyak pilihan. Yang paling rendah RM4.50. Lampu-lampu dia semua cantik sis. Stainless steel, waterfall sink ni. Harga dia RM289 je. Sis, yang ni yang black ni nampak cantik kan? Harga dia pun RM289. Sis tengok. Nano millet stainless steel ni serendah RM145 je ni. Design dia simple je. Harga dia baru RM88. Ni tengah offer ni. Memang terbaik lah. Bathroom set yang ini 400mm dapat ni 6 dalam 1 RM99. Satu pintu. 600mm 2 pintu. Nampak? 2 pintu. Harga dia RM179 je. Ada kabinet. Boleh simpan shampoo, gigi 600mm, 2 pintu. RM239 je harga dia. Sini lebih daripada 10 pilihan sis. Macam-macam design ada. Tapi yang paling best ni sini. Yang 2 piece ni harga dia RM165. Yang 1 piece ni harga dia RM209 je. Nampak? Soft close. Ni ada banyak tau water heater. Kita ada AC pump, kita ada DC pump. Dia datang sekali dengan ni. Shower. Macam air hujan ni. Serendah RM179. Slanted hood. Yang ini harga dia RM519 tau. Yang ni pun best juga. T-shape hood dengan harga RM449. Dekat sini banyak tau. Shower set, towel bar, bidet, banyak lagi. Lebih daripada 200 jenis produk dan banyak pilihan warna serta saiz. Semua ni 80% off. Sis kena tunjuk yang ini. Kita ada banyak lampu-lampu downlight kat sini. Lepas tu wall switch pun banyak. Nampak cantik-cantik kan? Orang sekarang ni pakai power track. Mana ada pakai switch-switch macam tu ni. Kita ada macam-macam chandelier kat sini. Lawa-lawa. Lampu chandelier dengan lampu wall lamp. Dekat sini pun kita ada barang-barang yang premium tau. Mari saya tunjukkan. Untuk standing cooker ni memang berkualiti. Dilogi, Leban Steel, Smack. Nak cari hoop dan hop, Livinox, Rinnai, kita ada Elba, kita ada Rubin, kita ada Robam. Untuk barang-barang dapur pun semuanya berkualiti macam yang ini. Dekat sini 50 jenis pilihan sinki dapur. Ceramic sink, farmhouse sink dengan workstation sink. Sis dah faham dah apa yang saya terangkan semua tadi? Faham? Okey, sis boleh ambil list ni. Lepas tu boleh rekod lah. Buat apa saya nak record? Awak dah terangkan tadi. Jangan lupa payment